bersama lagi dalam rancangan travel tahunan bersama T-Rex. Sekarang pukul 10 pagi. Tahun ni rancangan travel setahun sekali. Okay, tahun ni aku akan bawa korang pergi Japan. So sekarang aku kat airport KLIA 2. Aku gerak daripada rumah tadi pukul 6.30 pagi. Lepas tu member aku tolong hantar aku pergi KL Central sampai pukul 8. Aku beli tiket Central, naik bas pergi ke KLIA Terminal 2. Aku punya flight pukul 2. Tapi aku nak makan dulu. So video ni adalah video first solo travel aku. Impian aku memang nak solo travel. Japan bukan satu negara yang murah. Aku pun lama menyimpan duit nak pergi Japan ni. So mari kita tengok, will I survive this trip or will this trip survive me? Pukul 10. Saya pukul 2 berapa siang ada di sini. Kita buka tengok. Sini rupanya pelepasan antarabangsa ni. Boarding sekarang. Jumpa di Tokyo. Nomor 522 menuju ke aku survive guys sampai Jepun. Mampus aku guys. Kau tengok dia punya tangga. Akhirnya guys aku berjaya sampai Shinjuku. Setelah 5 minit berjalan, akhirnya aku dekat dalam lift. Dah masuk hotel. Alhamdulillah. Penat baik. So hari ni hari kedua, baru sampai dekat hotel Shinjuku. Aku baru tak pack tu sebab pukul 3 detik baru boleh check in. Aku nak makan halal human ramen pun tak boleh, buka pukul 11. So sekarang aku nak bawa korang pergi Lawson nak makan ringan-ringan dulu. Lepas tu aku nak pergi Shibuya. Let's go. Aku nak try ni. Ni je lah yang halal tadi dekat Lawson tu. Untuk halal food. Solo travel. Sejuk kat sini, cuaca macam Cameron. 8 pagi dekat sini, dekat kita 7 pagi. First nasi of the day tu. By the way hari ni berdemak. Lebih berdemak. Adik spend berdemak dekat Tokyo gila tu. Rasa dia lain lah daripada kat Malaysia punya. Lagi menekan, menyengat bau ni. Besar betul dia punya Donki kat sini. Tapi nama dia Donki Hotel. Kita tengok guys. Wow. Original. So kita sekarang ke Shibuya. Belanja yang famous tunggu tuan dia tu. Hachiko. Romennya. Loki tak tunggu aku, hilang guys. Kau ajar ni Loki. Pagi so tak ada ramai orang lah nak ambil gambar. Shibuya tadi. Shibuya ambil gambar dengan Hachiko. Dengan tengok Shibuya Scramble. Sekarang aku nak pergi Harajuku. Train lagi. Now kita dah sampai dekat Takeshita Street.
Ramen chopstick, topping under it. Saya pergi side dulu beli candy apple. Bawang putih kan ni. Tapi tu lah. Aku jumpa kat Jepun ni. Beli yang kat Jepun ni. Ni je yang halal kat Harajuku Street. Aku kena hiking. Nak pergi Yoyogi Park. Rupanya di belakang Harajuku Takeshita Street tu je. Kat belakang tu aku hiking tadi. Bila kau travel seorang ni, memang banyak akan lalu jalan-jalan tikus macam ni. Jom. Dah 20,000 step sampai guys. Bushan. Belakang tu. Wow. Dalam ni memang macam taman betul simpan. Tapi macam sejuk kan? Kamera. Jauh baik jalan dia sampai sana. Kedua Tunggu besar. Tadi tu fotografer siap jauh lagi ke. Aku macam dah tak larat ni. Ni depan tu pintu ketiga. Ya Allah, jauh betul ni. Aku brisk walk pun tak panjang sini. Cantik ni guys. Meiji Jingu Shrine kan. Sabar. Kat atas sana tak boleh naik tapi tak boleh rekod. So tengok daripada bawah je. Dah pergi Meiji Jingu Shrine. Sekarang kita nak pergi last Yoyogi Park sebab dia orang kata sebelah je dengan Meiji Jingu ni. Lepas tu kita nak check in hotel, lepas tu tidur. Change of plan, tak jadi. Tak jadi pergi Yoyogi Park. Kita pergi Harry Potter punya Harajuku punya store. Aku nak try butter beer dia. Halal. Bukan beer, butter apa benda dah. 21 minit berjalan. Akhirnya sampai juga Harry Potter store dekat Harajuku. Butter beer on the second floor. Ni aku nak
Jom kita try. Rasa dia. Atas dia rasa butter, bawah dia rasa ikut. Dia lebat je, Lujan, 20 hari bulan. Aku dah penat, aku nak balik hotel. Nanti sambung. Penat dah ni nak tidur. So inilah serba-serbi apa, kapsul hotel. Ini je, memang untuk baring je. Baring, mandi, hari-hari pun keluar. Tak boleh duduk kat hotel. So ni button-button ni. Ni untuk power lah, tak tahu apa benda dah. Ni light. Gitu. Gelap. Ni volume ni, tak tahu dah volume apa benda dah. Ni lampu jam nak malap. Nak romantik. Gitu. Gitu. Ni alarm on off. Dah ada lah ni kabel Jepun. Okay lah. Itu saja.